Bismillah, salli wa sallim ala rasulillah. Jadi kita sambung dengan penceritaan perebutan kuasa antara Naufal dengan Abdul Muttalib. Kalau orang tanya siapakah Naufal? Naufal ialah diorang ni sebenarnya adik-beradik. Kepada Muttalib, kepada Hashim, kepada Abdul Syams, satu lagi Naufal. Diorang semua adik-beradik, anak kepada Abdi Manaf. Kalau pernah dengar cerita yang sewaktu perbaikian Kaabah, kemudian nak letak Hajar Aswad, dan kisah Nabi bentangkan serban dia, kemudian setiap penjuru itu dipegang oleh satu kabilah. Nabi letak kat tengah Hajar Aswad, setiap penjuru itu dipegang oleh satu kabilah, satu bani, ketua bani. Empat ni lah daripada bani tersebut. Bani Abdi Syams, Bani Naufal, Bani Muttalib dengan Bani Hashim. Okay. Yang diiktiraf sebagai keluarga Nabi Muhammad dua je, Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Sewaktu kuasa tersebut sudah dirampas oleh Naufal, Abdul Muttalib minta pertolongan dengan pak saudara di Quraisy yang lain. Kemudian tengok apa yang pak saudara cakap. Dia kata, kami tak masuk campur urusan kau dengan pak cik kau, kami tak masuk campur. Maksudnya dibiarkan Abdul Muttalib seorang-seorang lah. Disebabkan tu dia minta tolong dengan pak cik dia pada yang belah sebelah ibu. Kalau ingat video sebelum ni, dia sebut ibunya Sayyidatina Salma ialah seorang perempuan yang berada di Madinah. Okey, jadi minta tolong daripada pak saudara dekat Madinah, tulis baik syair semua daripada dia hantar. Kemudian datanglah Abu Sa'ad bin Uday bersama dengan 80 orang tentera. Datang sampai satu kawasan kat Mekah. Berjumpa dulu dengan Abdul Muttalib. Kemudian kata, pakcik jom, kemarilah, jom kita datang rumah jap. Mungkin nak cerita sikit tentang apa yang berlaku. Mungkin nak minum-minum ke, tak tahulah. Tapi dia ajak datang ke rumah. Tapi Abu Sa'ad bin Uday kata, tak, aku takkan balik pergi ke rumah melainkan aku jumpa dengan Naufal. Mana Naufal? Lepas tu dia pergilah dengan 80 orang tentera. Dengan Abu Sa'ad bin Uday pergi sekali. Sampai itu, waktu tu dia nampak Naufal berada dekat Haji Ismail. Dia dengan pembesar-pembesar Quraisy yang lain, yang tua-tua, yang otak-otai lah ni. Kemudian tengah-tengah keramaian orang tu, dia cakap terus hunus. Dia cakap apa? Demi pemilik rumah ini, kalau kau tak kembalikan kuasa ni kepada anak saudara perempuan aku, kepala kau akan penggal. Bunuh kat Naufal kalau dia tak kembalikan balik kuasa tersebut kepada anak saudara dia. Tengah ramai orang pun tengah tengok, pembesar guna macam tu kan, tengah orang. Terus dia kata apa, aku dah kembalikan dah kepada Abdul Muttalib. Sejak pada tu orang yang sudah mula mengakui bahawa kepimpinan Abdul Muttalib. Balik pada tu Abu Sa'ad bin Uday duduklah sekejap dengan Abdul Muttalib. Duduk 3 hari, dia buat umrah, dia buat tawaf semua seperti mana pada keadaan waktu tersebut. Setelah mana dia pulang, berlakulah komplot antara keluarga Bani Naufal dengan Bani Abdul Syams. Sebab itulah diorang terkeluar daripada keluarga Nabi Muhammad. Sebab sewaktu Nabi Muhammad menjadi Rasul, dua bani ini menentang keras dengan kerasulan Nabi Muhammad. Bani Hashim dengan Bani Muttalib sahaja yang menerima. Walaupun diorang tak masuk Islam, tapi diorang menerima. Sebab diorang tahu anak saudara diorang ni. Anak saudara diorang ni, iaitu Nabi Muhammad sendiri bukan penipu, bukan jenis macam tu. Dia tahu. Tapi mungkinlah tak masuk Islam sebab dia takut apa yang kaum dia tengok kan, apa yang bani dia tengok. Tapi diorang tak menyalahi, diorang tak melawan, diorang tak memerangi. Diorang membenarkan. Cuma diorang tak masuk Islam je. Macam tu. Okay. Beza dengan dua ni. Okay. Jadi maksudnya benda ni, peperangan ni, konflik berlaku pada atas lagi, sama atuk diorang lagi. Okay. Jadi sepanjang pemerintahan Abdul Muttalib, ada fenomena yang sangat gempar berlaku. Ini menggemparkan ni bukan sikit-sikit orang ni. Menggemparkan, wow, satu Mekah, riuh rendah. Maksudnya wah macam tu kan. Okay. Jadi peristiwa ni ialah peristiwa muncul kembali Telaga Ismail yang mana telah hilang ribuan tahun. Muncul kembali pada zaman Abdul Muttalib. Kita sambung pada episod seterusnya. Boom.